Kementerian Negeri akan bantu. Pertama sekali kalau dalam hak halal hak, kita dapat tahu bahawa ianya menjadi satu demand lautan raya ke Shanghai bersama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid sendiri pada tahun lepas. Kita dapat menyaksikan ramai usahawan daripada luar yang berminat di dalam industri halal. Dan kita di Pahang ni kita sediakan tempat beberapa tempat tanah untuk memudahkan perniagaan. Dan tujuan kita buat ni supaya kita dapat bincang mengenai pasti permasalahan, mendapat cadangan idea-idea yang mungkin boleh kita kembangkan lagi.